Kalau kita nak simpan lama, baik pun jangan kita basuh macam ni. Kalau dia dalam keadaan lembu macam ni, dia boleh simpan lama. Kalau dia dah sampul dengan resin, sebab resin tu yang akan jadi rosak. Jadi jangan simpan lama, jangan basuh. Kita nak pakai sikit, kita boleh buat sikit-sikit. Kalau kata orang macam buat kuih jugalah. Tapi aerosil ni, dia kena salut dengan fiber juga. Dia tak boleh aerosil saja-saja. Dia tak macam cermin kereta. Kalau kita biar tu, efek dia tu. Efek dia aerosil tak akan pecah lama-lama. Dia macam cermin kereta juga bang. Dia tak boleh tebal-tebal sangat. Yang ni tak apa dia tebal, tapi make sure balut fiber. Kalau kita sikit-sikit macam ni, kita tak nak Balut fiber. tak apa. Sekadar kita tutup lubang tu, no problem. Kalau dia yang besar-besar macam ni, tak boleh. Nanti customer nampak crack, bot pecah. Padahal aerosil, dia pecah. Tak melibatkan bawah pun. Bot tenggelam, tak tenggelam. Kalau pecah tenggelam. Tu senang je soalan ni. Bot tenggelam, tak letak dalam air, tak. Tapi nampak pecah. Kalau pecah, mesti keluar air.